Ada yang tunggu video part 2 ke? Okey, sekarang yang tunjuk step by step macam mana nak hasilkan video AI dari kosong sampai siap. Step pertama, tentukan dulu idea video. Nak buat konten apa, mood macam mana dan siapa karakter dalam video. Sebelum kita mula, korang kena faham dulu apa itu prompt. Prompt ni sebenarnya arahan yang kita bagi pada AI supaya dia tahu apa kita nak hasilkan. Lepas tu, guna ChatGPT untuk tulis prompt. Lagi detail prompt, lagi cantik hasil AI nanti. Kemudian, hasilkan gambar guna Gemini. Gambar ni penting supaya video nanti tak lari dari visual asal. Akhir sekali, masukkan prompt tadi dan gambar reference ke Flow VO3. Dari situlah video AI kita akan dihasilkan. Kalau korang nak Yan tunjuk detail setiap step ni, follow Yan dan komen nak part 3 ya.